Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Zaman Mina. Kali ini saya akan okay, kali ini saya akan main EOL dan aku baru perasan. Kejap Okay. Lagi. Oh man. Oh my PC. Ini phone bukan PC. Okay. Sekarang kalau korang tak tahu, tadi aku lupa nak record. Tak, ni benda ni. Arwah, kami ingin mengundang pemimpin korang untuk menghadiri meeting yang akan dijalankan akan dijalankan. Kenapa jarak Tak payah pun jarak sini. Di Steva, okey. Sekarang aku tak tahu kau ada orang kat mana. Okey. Kau cari gaduh dengan aku kalau kau nak letup aku. Oh. Rasa kau Superman. Okey, sekarang dia orang kat mana? Hai Joko Setiabudi. Nama kau Ninja saja. Kau kat mana? Hey, what's up bro? Itu saya baru the sheriff. Before isin na may manohor. Kenapa tanduk kau macam makin panjang? Sejak bila? Okay. Hey, what's up, my man? Ni siapa? Itu siapa Si Mawar lah. Mawar Kenapa rupa dia macam beza Aku tu tak tahu kenapa. Dan kau nak tahu tak? Bukan Mawar je yang berubah. Sepatutnya kau rasa aku dah tengok dah tadi kan. Alah. Okay. Aku sayang pada videos aku. Jadi aku akan pura-pura tak tahu. Okay, sekarang pertanyaan aku, dekat mana tu? Kat mana dia? Siapa? Akdan. Si Akdan itu. Yelah. Tadi tak silap aku, dia tanya aku kat mana location farm aku. Kejap aku tengok. Sini, kat sini. Kat mana? Pulau aku. Aman macam mana lagging iklan. Dah cakap. Okay. Kita. Ni sana kat tiang tu. Kat mana? Tiang tu. Oh, tiang. Oh alah. Farm kau? Itu kau farm kau aku rasa. Apa? Oh tak ada farm kau. Ada ni turun bawah. Pening kepala mas bro. Okay, aku gerak dulu Okey, sudah. Cepat sikit oi. Mana dia? Mana tahu. Sekejap aku cuba cari kat dalam. Orang ke mana? Memang ada suruh dia ke sini. Tak lama sempat menghilang. Kedan, muncullah kau sebelah aku bunuh kau. Kau pun tak ada bunuh diri kau. Senjata dia pasti dia dah tiba. Wujud dia pun dah berubah. Okay, kalau korang tanya kenapa aku tak nak upload video senjata, dia sebab kat storage aku full dan aku tak boleh nak record. Jadinya kau buat pergi sini. Mana dia? Naik atas. Okay. Aku sesat. Naik. Kat mana jalan? Aku tak dapat. Sini. Jangan lagi Tutuplah lain kali. Macam mana tutup? Memang macam tu aku buat. Supaya nak pastikan. Letaklah tangga. Supaya nak pastikan sistem dia tetap jalan. Letaklah tangga. Tidak kan. Oh, ni jalan ni. Tadi aku dah naik atas ni. Dan Dan jom. Yo, alah. Stay bar. Dah lah macam baju tidur.
semuanya ke Steva. Jom, Steva. Kami buru kau. Jom perang, perang. Cepat. Jom, masuk. Okay. Aku akan bawa sampai ke sana. Ready. Jom. Ready. Bye. Okey, jom kita sampai sini dah. Ha. Jom, maju. Tak gantang, bela yang benar. Maju tak gentang. Buat apa tu? Ya, betul begitu. Aduh. Let's go. Welcome to Steva. Aduh. Okey. Okay. Jom masuk. Jom. Mawar mana? Masih mawar itu mana? Lambat. Cepat. Jom masuk. Okey, jom. Cepat. Okay, macam ni. Ah. Aku dah ready semuanya. Aku dah tengok semuanya. Aku dah jadi dalam kafe kan? Okey. Okay, jadi macam ni. Aku nak korang sampaikan kepada Z, si tu Afiq, Akedan tentang ni. Aku akan pergi aku rasa ke atas tu lah tempat dia. Okey. Kosong je, okey. Kita akan berpisah. Kalau ada sesuatu terjadi, tenang, tak apa. Tapi aku yakin diorang akan ada mungkin ada rancangan untuk rebut senjata ni kat aku. Okey. Kalau aku serang kalau diorang mula menyerang lah. Kalau terjadi apa-apa, rancangan dia apa? Rancangan dia mungkin aku akan cuba lawan diorang. Kalau aku terdesak, aku akan lari ke korang. Okey. Aku akan panggil Agedan. Okey. Yang pasti, dia mungkin tak akan main macam-macam dengan pedang biasa, dengan melawan terus aku. Mungkin dia akan ada TNT ke apa. Okay. Sebab dia tak berani, mungkin dia berani untuk lawan dua senjata legendary sekaligus. Okey? Okey. Kita berpisah sekarang. Hai, kat mana Tadi aku rasa dah tengok dah. Oh, sini rupanya. Aku fikir kat tu jalan VIP rupanya kat sini. Bilik meeting, okey. Sekejap, jalan ke mana? Sini je lah. Jalan VIP. Okey, takkan kita terjun Okey. Dah. Ke mana? Belakang. Oh, ni kan tempat meetingnya. Oi. Kau siapa? Aku ketua Rhino. Okey, jadi maknanya kau ketua Rhino Ya, Nama kau? nama aku Fox. Kau boleh panggil aku Foxy. Fox atau Foxing Okey. Namanya bagus. Ni satu lagi mana kumpulan? Aku pun tak tahu. Dia jadi kita orang berdua tunggu kat sini. Okey. Jadi untuk meeting ni siapa? Aku tak tahu. Dia tadi. Oh, nama kau pemimpin Steva. Nama kau Eva. Okey, salah satu bilik aku dah pernah dapat. Kena curi pagi. Okey. Macam ni. Ini aku nak buat perjanjian. Tapi perjanjian okeylah. Perjanjian damai. Tapi Foxing kau nak terlibat tak dalam pergaduhan ini? Aku berpihak di Steva. Aku akan sertai perlawanan ini. Kau seorang Fox nak mengikuti peperangan ini?
sebab adalah jabatan yang panjang nak mati itu. Tapi Baki bang. Jadi macam ni, kau nak sertai pertarungan ini? Ya, aku akan pesertai perlawanan ini. Kalau kau sertai pertarungan ini, bolehlah. Jadi aku akan bersaing lebih bagus. Lawan aku akan jadi lebih banyak. Tapi kau betul nak menyertai pertarungan ini? Ya. Okey. Ni orang sebelah ni tadi kita yang discuss. Aku pun tak tahu. Muka Tak dia pernah pun ada. kita tak pernah nampak lagi. Okeylah. Kalau kau betul-betul nak sertai pertarungan ini, Ya, aku akan sertai pertarungan ini. Okey. Kau betul-betul ni, kalau itu yang kau nak, maka kita selesaikan saja di sini. Tapi aduh sakit. Kau sangat lawak. Seorang musang berani melawan aku. Ya, aku memang berani. Daripada kau, aku tahu kau kerja dengan tu. Siapa? Dengan pihak lain. Aku tak tahu, tapi aku tahu kau kerja dengan pihak lain. Aduh. Sangat easy peasy like a nanny. Kau apa dia buat? Sekarang giliran kau. Sangat sedap. Sudah, saya apa-apa keluar sekali. Sini dulu. Nah. Bila Tiga. Bila dia nak habis Alah. Bila dia minta nak habis? Apa kata lebih baik kita pergi sana. Okey, maaf ya guys kalau dengar suara apa-apa sebabkan ini rekod time raya. Ini rekod time raya, tapi itulah dia diorang nak datang raya semua. Sorry. Orang tengah raya aku tu pula. Mana dia? Jom kita tunggu sini. 1, 2, 3. Okay. Sorry ya. Okay. What's up my man? Bila kau habis? Dah habis lama dah. Aku tadi bantai dia orang. Tak, kau boleh tak jangan keluarkan senjata tu. Aku jadi cemburu nak pegang senjata tu. Maaf. Macam ni. Diorang kat sana ada apa-apa? Diorang meeting pasal apa? Korang meeting pasal apa? Untuk kedamaian dunia ke? Tak. Yang pasti Ha? Rhino. Rhino? Faksi Rhino. Beri kepala bang. Baik, kepala. Okay, aku. 1, 2, 3. Okay. Rhino. Kumpulan baru Ha? yang aku tak silap, aku rasa berasa yang Kedan, kenapa kau diam dia? Cakaplah Kedan. dan Tak ada apa. dia aku cuba tanyakan dia orang nak kata damai atau tak tanya dia nak ikut apa tu peperangan ini atau tidak. Pemimpin Rhino berkata dia berpihak kepada Steva. Steva. Apa hal kita ni rasa macam kena tindih Jangan tanya aku. Okay, sekarang kita nak buat apa? Dan selepas itu aku betul-betul tertanya-tanya kenapa dia pilih Steva. Padahal Steva tu lemah. Kalau dengan kita ada dua senjata legenda.
Dan kalau kita teruskan, kita boleh dapatkan senjata seterusnya. Tapi aku nak cakap boleh. Itu bukan senjata dosa ke? Dengan semua senjata-senjata ni, kita boleh kuasai dunia. Sebenarnya aku agak tak setuju dengan tim, kalau tim kita ada dosa. Boleh tak kalau saya nak tanya soalan? Apa? Kenapa Abang Fahmi ni selalu tutup mata Jangan panggil aku Abang Fahmi. Apa tadi? Ni Kenapa kau selalu tutup mata? mata kau ada masalah ke? Mungkin. Dan aku nak cakap, Apa? aku rasa sebabkan senjata tu, aku rasa makin lama sifat kau macam makin berubah. Tak. Oi, sifat aku memang macam ni. Kau nampak tak? Sebab kau pegang senjata tu, kau pun muncul tanduk. Bro, kau tengok orang sebelah kau. Ha. Dia baru pegang senjata grid. Dan satu hari dia macam ni. Baru wujud je yang berubah. Tak, jauh sikit. Jangan pukul dia. Okey. Dengan kekuatan yang kita ada, kita boleh tamatkan semua orang. Tapi Kita boleh kuasai dunia. kau kena ingat, senjata ni kan bahaya sangat weh. Tak. Kalau senjata, Aku tinggal one step kau lagi, totem kau aku yakin pecah. aku nak cakap, macam mana dunia ni nak damai? Aku nak hidup damai. Tu je. Kau nak damai, kau kena ikuti visi misi aku. Apa yang aku tujuankan, apa yang aku nak. Jadi kau nak budak kami lah. Ya. Tu je. Tapi kalau kau tak nak ikuti perintah aku, Baik-baik kita dah lawan. Ambil. Cepat. pandangnya. Kalau kau berani untuk melawanku, Kau. Nak lawan. Sesama Steva, Arva, tak mungkin. Dia takkan membunuh sesama sendiri. aku tak bunuh kau. Kalau kau, Ingat kan? Siapa yang beri kau totem?